Jadi hari ni kita ada tetamu, tapi bukan tetamu sangatlah, kebetulan jumpa kan. Iaitu Amar The Predator X. Amar hari ni tanya sikit Amar, minta tips dekat Amar kan. Ramai orang sebenarnya orang tanya ni. Alright. Kan, macam mana nak dapatkan ni tips dapatkan tricep ni. Tricep yang pecah ovary ni. Okay. Boleh share sikit Amar? Boleh bang. Okay, so first kali saya guna dumbbell lah. Okay. So sebab apa dumbbell? Sebab dumbbell ni senang kita. Kadang-kadang semua ada kat rumah dumbbell kan, basic. Basic lah, okay. So saya akan share 3 exercise. Pertama sekali, kita panggil dumbbell, okay, tricep extension. Cara dia, tangan rapat, pegang telinga. Okay, turun, tarik nafas, slow, control, hembus, squeeze. Squeeze Top squeeze. Kena squeeze. Atas squeeze. Okay, slow, control, Top kena squeeze. nafas, hembus. Dia. Okay, slow, control, nafas, hembus. Alright. Yang kedua Mak. Okay, yang kedua. Okay, kita ambil ringan sikit. Okay, ringan sikit So make sure dumbbell beli yang boleh adjustable lah. Okay. Okay. So pegang kursi, tangan di 90 darjah. Okay. Okay. 90 darjah Pecah 90 darjah macam ni. degree lah kat sini. Betul. Okay. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, slow, hembus. Squeeze to the top. So Okay, yang paling teruk sekali Mak, tiba-tiba dumbbell pun tak ada kat rumah tapi nak buat juga tricep. Macam mana? kita buat old school punya. Old school punya. So yang ni memang sangat efektif lah untuk besarkan tricep. Okay. Overall development. Okay. So pegang ni, kursi. Okay. Oh, itu boleh jadi Boleh bang. Oh, okay. Lepas, hembus. Lepas, hembus. Okay. So kalau belakang stage kan, boleh lah buat exercise ni untuk besarkan. So atas stage nampak tebal. Okay. Dia nampak, bila arm besar, akan nampak dominate lah. Triceps tu dominant. Nampak dominant dekat atas stage tu. Okay. Alright. So kalau korang nak banyak lagi tips kan, exercise yang lebih mendalam, padu, korang boleh follow Abang Faiz.